Oh ramai ya Rasulullah, bima sya'allah wa bima syi'it. Wahai Rasulullah, dengan apa yang Allah dan engkau kendaki. Nabi kata, aja'altani lillahi nidda. Kau ni nak jadikan aku sekutu Allah ke? Qul bima sya'allah wahdah. Katakanlah apa yang Allah sahaja kendaki. Jangan kau campurkan aku. Itu Rasul. Bila orang datang, orang glorify kan dia, kata, la tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Walakin qulu Abdullah wa Rasul. Jangan kamu angkat aku, lebih-lebih aku seperti mana Nasara telah buat pada Isa bin Maryam. Katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Sebab itu hal ini sentiasa dikawal. Dan Quran berulang kali suruh Nabi itu, qul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah aku manusia seperti kamu. Kenapa Tuhan suruh hal ni? Supaya kita jangan lebih dari limit ni. Kerana sentiasa kita akan kagum dengan guna. Agama bukan datang dengan kesombongan. Ia datang dengan soal bagaimana untuk be humble before your God. Macam mana nak jadi rendah diri di hadapan